Masa I baru start je nak buka, suruh dia buka mulut, tiba-tiba dia mengamuk. You jangan sentuh tangan I. Kat mulut I. Macam dia macam mengamuk yang tiba-tiba. Tapi ni bukan kat private lah. Boleh, I pernah treat orang gila. Oh, So I macam Gila macam mana tu? Basically kita dah tahu dia tu patient PSY. Dia ada sebab hari tu on the day of I kerja dekat attachment dekat masa tu awal-awal lah kerja kan, budak-budak baru nak start kerja, attachment dengan restoratif, pakar restoratif, dan pakar tu cakap patient ni memang skizo lah. Skizo ni memang dia gila lah sebenarnya kan, tapi dia on medicine, maksudnya dia tak adalah duduk kat Tanjung Rombontan ke apa ke, cumanya dia dah stable lah sepatutnya. Dan dia nak tampal, selamanya dia buat dengan pakar resto tu, tapi because dia just nak tampal saja, pakar tu bagilah dekat kita kan, sekadar just nak review, nak tengok ada apa masalah lain ke kan. Lepas tu dia masa I baru start je nak buka, suruh dia buka mulut, tiba-tiba dia mengamuk. Dia mengamuk yang macam I ni tengah buat benda yang begitu besar lah kat dia kan. You jangan sentuh tangan I. Kat mulut I. Macam dia macam mengamuk yang tiba-tiba. Lelaki perempuan? Lelaki. Oh, lelaki. I macam tergamam kat situ. I macam, lepas tu dia macam lebih kurang mengamuk yang macam orang gila mengamuk lah kan. Macam satu klinik kecoh lah. Semua orang datang lah kiranya. Apa yang doktor yang nak buat ni? Apa yang dia tengah buat ni kan? So macam it's like macam I tengah buat benda buruk kat dia. Dia kata, doktor buat ni. Maksudnya I pun tak ingat lah dia punya dialog kan. Tapi it's like macam something yang I macam, sebab mungkin baru kerja, so dia macam tertanam lagi dalam pemikiran I ni. Tapi I tak stop apa-apa Dia exactly. dah jadi trauma ke? Trauma lah. Tapi macam menangis lah juga masa tu kan. Macam trauma, macam menggigil. I macam tiba-tiba shaky kan. So macam sebab benda tu bukan kita expect. Sebab kita expect kita buat treatment patient buka mulut and kita buat treatment. Tapi tiba-tiba dia mengamuk. Dia macam, itulah kot pengalaman yang macam something tak boleh dilupakan. Tak boleh dilupakan.